Sekarang ni semua orang tengah tamak dengan emas. Be fearful, berhati-hati sebab dia akan jatuh. Jangan FOMO, jangan kejar harga. Kenapa? Sebab harga dia akan jatuh. Saya boleh jamin 100% harga emas akan drop. Drop dari segi apa? Dia akan retrace. Dia bukan dia drop jatuh sampai tergolek harga tahun lepas. Tak. Tu minggu ni memang naik. Biar je naik. Jangan kejar. Anda kejar, anda akan rugi. So, nasihat saya, kalau anda nak beli, ada dua cara. Cara pertama, anda beli sedikit-sedikit. Sikit pun tak apa, beli dulu. Supaya apa? Supaya bila harga emas naik, dan saya dapat keuntungan. Belum apa-apa lagi, saya dah untung. Tapi bila harga emas turun, dan saya akan buat apa tahu? Yang saya namakan sebagai accumulation. Iaitu saya akan kumpul emas. Jika, na'udzubillah, ringgit Malaysia jatuh macam US dollar. Okay? So at least bila saya ada emas, saya ada hedging. Kekayaan saya tak terikut dengan mata wang. Think about investment is all about consistency, discipline. When everyone is fearful, you become greedy. But when everyone is greedy, you become fearful. Sekarang ni semua orang rasa FOMO. FOMO dengan emas. Saya pergi mana-mana, semua gelabah macam tak, you know, like trust me. Anda rekod saya ni, anda boleh post bila harga emas turun, anda akan cakap, betul lah Dr. Dan dah cakap benda ni.